Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم علمنا الكتاب. اللهم علمنا الكتاب. اللهم علمنا الكتاب. Ya Allah, ajarlah kami semua kefahaman mengenai Al-Quran. Ya Allah, terangkanlah hati-hati kami ini dengan hidayah mukjizat Al-Quran. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat dengan mukjizat petunjuk Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah walhamdulillah syukran ala lillah. Marilah kita pada malam ini sekali lagi sama-sama kita menasihati diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat limpah kurniaannya kepada kita. Terlalu banyak nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Tak terhitung, tak terkira. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Namun, kita dituntut, kita diajar supaya senantiasa memperbanyakkan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan asbab kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi keimanan kita pada Allah dan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah orang-orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati, lagi dikasihi pengurusi masjid, timbalan pengurusi masjid, yang dihormati lagi dikasihi barisan imam, Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, yang dihormati lagi dikasihi seluruh ahli qariah masjid, muslimin, muslimat, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, yang mana hadir pada malam ini. Saya doakan semua dalam rahmat Allah. Yang datang malam ni, saya doakan semoga kita ini hidupnya, umurnya berkat. Dan saya doakan yang hadir pada malam ni, Allah Ta'ala permudahkan urusan dunianya untuk akhirat. Dan tidak lupa, saya doakan pada malam ini, semoga kita istiqamah dengan iman, Islam, ihsan sampailah kita mati. Insya-Allah. Sebagaimana yang diberitahu oleh tuan pengurusi masjid, nama saya Muhammad Arifin bin Ayub. Saya berasal daripada Terengganu. Kampung saya tu Kampung Gombalai. Dan pondok rawatan saya Darul Arif, pondok rawatan saya di Kampung Gombalai, dekat dengan masjid saya. Dan pondok saya ni ada dua. Yang pertama pondok rawatan
untuk pesakit. Satu lagi Madrasah Irsyadiah, ada pelajar. Yang tu tempat lain di kampung Tok Fakir, tapi tak jauh lah, dekat. Kerjaya saya sebagai pengamal perubatan Islam di sebelah siang hari. Siang hari saya merawat pesakit. Di sebelah malam saya pendakwah bebas, penceramah bebas, pengkuliah bebas. Mana-mana masjid, surau yang menjemput saya kuliah, sekiranya masih ada kekosongan, insya-Allah saya cuba penuhi hajat jemputan itu. Minggu lepas saya berkuliah di Kelantan 3 hari. Kuliah maghrib, kuliah subuh di sana. Minggu ni saya berada di utara Pulau Pinang. Kuliah maghrib ada, kuliah duha ada, kuliah subuh ada. Jadi semoga kita yang hadir pada malam ni mendapat nasihat agama. Kerana agama itu nasihat. Ad-dinul nasihah. Agama itu nasihat. Agama itu mengajar kita supaya hidup ini mencari bekal, beramal soleh untuk kita bawa selepas mati, insya-Allah. Jangan kita sia-siakan peluang kehidupan ini. Dibimbangi kita sampai saat ajal kematian masih lagi tidak solat. Dan amatlah rugi di saat Allah Ta'ala jemput nyawa kita, kita mati dalam keadaan ingkar, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama. Apa yang saya nak titik beratkan di sini ialah bab solat sembahyang. Sekiranya kita boleh hadir solat sembahyang berjemaah di masjid, janganlah lupa tariklah juga anak-anak kita untuk solat di masjid. Sebab kita telah berada di fasa akhir zaman. Hari ini fenomena mana-mana negeri sekalipun, tempat sekalipun, masjid, generasi yang hadir bukan orang muda. Cubalah renung sekejap. Adakah kita nak biarkan anak-anak kita nanti dalam keadaan mereka terumbang-ambing kehidupannya dan tidak solat sembahyang? Adakah kita ingin melihat anak kita terjun neraka Allah? Dengan sebab mengheret kita juga terjun neraka Allah. Alasannya ialah di atas dunia kita tidak suruh mereka disembahyang. Ingat, ada hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Antara dosa anak yang mengheret ibu bapanya terjun masuk neraka, oleh kerana di atas dunia ibu bapanya tidak pernah menyuruh anaknya solat sembahyang. Terpikul atas bahu kita kewajipan menyuruh anak kita solat sembahyang. Terutamanya solat subuh. Tadi saya kuliah solat subuh. Saya kuliah subuh tadi satu masjid. Peringatan untuk solat subuh. Sebab statistik daripada Jabatan JAKIM, 78% orang Islam akhir zaman tidak solat subuh. Tidur gajah, subuh gajah. Tidur lena, tak bangkit subuh. Ingat, inilah suatu peringatan yang kita kena ambil suatu langkah disiplin diri kita dengan agama, disiplin juga untuk anak-anak lelaki kita, anak-anak perempuan kita. Terutamanya yang sudah balik, ajarlah mereka solat sekarang. Jangan kita pejam mata sebagai seorang tua, ibu bapa. Di saat kita pejam mata, anak kita tidak solat sembahyang. Wal'iyazabillah. Cukup saya bimbang apa fenomena di akhir zaman ini. Kalau kita tidak bendung, kita tidak tarbiyah mereka dengan agama, dibimbangi menjadi penyesalan selepas mati. Baik, sekadar mukaddimah sebelum saya masuk tajuk yang diberikan kepada saya. Untuk makluman, tajuk sebagaimana poster yang diedarkan, amalan kurafat dalam masyarakat Melayu. Betul Fungsi? Sebab saya tengok poster tu. Amalan kurafat dalam masyarakat Melayu. Yang mana tajuk ini suatu tajuk yang mana
Orang kata apa? Bidang saya. Bidang rawatan Islam. Dan tajuk yang saya nak kupas malam ni, inilah juga suatu trend, suasana yang ada zaman datuk nenek moyang kita dulu. Sebut kata amalan kurafat dalam masyarakat Melayu, kalau kita reverse balik, cuba tanya ayah-ayah kita, ibu kita, atuk kita, nenek kita. Kalau kita tanya orang lama, kalau kita tanya orang tua-tua dulu, dia akan bilang, dia akan cakap, zaman dulu, zaman datuk dulu, 70-an, 60-an, kalau sakit, zaman tu tak ada rawatan Islam. Bomoh. Ustaz, zaman dulu kalau sakit, tak ada baca Quran. Semuanya bangkit. Yang bukit, gunung ganang, Hulu Balang ni, syekh ni, wali ni, puteri ni. Itulah zaman 70-an, 80-an, zaman atuk nenek moyang kita dulu. Kalau di Terengganu, orang dulu kalau sakit, dia akan buat cara, dipanggil main teri. Apa upacara rawatan main puteri ni, main teri? Dia ada tukang gendang, serunai, tukar palu gendang, serunai. Lepas tu ada seorang tok dalam. Tok dalam ni tugas dia bangkitkan semangat orang yang sakit untuk sihat. Tapi di Pulau Pinang saya tak pasti ada tak rawatan ni yang dulu orang kata rawatan main teri. Dan dulu juga amalan kurafat ini ada juga rawatan yang dipanggil buang acak, buang penyakit atau buang sial. Apa benda ni yang dipanggil buang acak? Dia buat satu persembahan talang ataupun badang. Pining panggil apa pining? Yang besar tu. Yang letak pinggang piring waktu kenduri tu. Talang. Sama talang. Okey, talang tu dia akan letak tengah-tengah tu pulut kuning. Lepas tu ayam panggang. Tepi dia tu ada telur merah. Atas dia sebelah tu ada bertih. Beras padi yang digoreng jadi bertih. Ni. Dulu-dulu. Kalau ada orang sakit, bomoh akan buat upacara ni. Konon-kononnya buang penyakit. Dia akan geletak pada pusu anak-anak. Tepi hutan. Dia akan cari hujung kampung mana ada pokok besar. Pokok yang ratus-ratus tahun. Dia akan geletak situ. Dia akan geletak kat pokok besar tu. Apa dia cakap? Tok jangan ganggu cucu cicit saya. Tok makan pulut ayam panggang ni. Boleh dia bagi tahu jin tu. Suruh makan pulut panggang pulut dengan ayam panggang tadi. Supaya jangan ganggu keturunan dia. Itulah kurafat zaman dulu, zaman alam Melayu dulu banyak terjadi. Tetapi alhamdulillah kita yang hidup sekarang zaman era 20-an ni tak ada dah benda tu. Kalau zaman 60-an, 70-an, 80-an, akhir 90-an banyak lagi. Kalau di Terengganu tempat saya banyak lagi zaman tu. Orang dulu-dulu nelayan, kalau dia keluar ke laut tak dapat ikan, dia sembelih binatang tu. Jamu hantu laut. Sebab itulah tajuk malam ni amalan kurafat dalam masyarakat. InsyaAllah saya kupas supaya kita dapat penjelasan, maklumat yang tepat, supaya kita jangan terlibat dengan benda syirik. Kita yang dapat ilmu kefahaman malam ni jangan terlibat dengan amalan-amalan kurafat yang bercanggah, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan dulu juga ada setengah-setengah masyarakat tu dia pakai susuk. Orang perempuan susuk emas, susuk beliang, susuk suasa perak, susuk intan. Orang lelaki juga ada zaman tu pakai besi kuning. Ni pengusi. Sebab apa saya sebut ini? Saya selama 26 tahun dalam rawatan, 24 tahun tu musi sebab nak declare tauliah. Dah lama dah.
Kalau ikut tahun ni dah 26 tahun dah saya terlibat dengan dunia rawatan. Ada komander askar. Komander askar yang telah penceng, ingin bertaubat, datang ke pondok saya, nak buang besi kuning. Dia pakai susuk besi kuning. Konon-kononnya kebal. Musuh tembak tak tembus. Jirit periuk api meletup, baju je hancur, badan tak hancur. Ini. Saya pernah terima pesakit daripada tim komando askar. Johor seorang, Kelantan seorang. Saya ingat zaman tu. Komando askar yang nak buang susuk ni. Ning antara kurafat, benda-benda yang bertentangan dengan agama suatu ketika dulu. Dan saya pernah juga terima pesakit perempuan. Dia pakai susuk wajah dia, susuk emas. Ustaz, saya nak bertaubat Ustaz. Dulu-dulu, zaman muda dulu, saya pakai susuk emas. Bila dah tahu benda tu haram, syirik, tak boleh bercanggah dengan agama, dia datang nak berubat, nak buang susuk ni. Alhamdulillah. Kita cuba ikhtiar bantu mereka untuk buang. Baik. Sebelum masuk tajuk lebih dalam, amalan kurafat dalam masyarakat Melayu, suka saya ambil peringatan daripada Allah tentang apa yang kita lalu ni, dengan sebab apa terjadinya kurafat, dengan sebab apa terjadinya amalan yang bertentangan dalam masyarakat kita ketika dulu. Tengok dalilnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Surah Al-A'raf ayat yang ke-16. Maksudnya, Iblis berkata, kerana engkau telah menghukum aku sesat, aku benar-benar akan menghalang mereka dari jalanmu yang lurus. Ini ikrar Iblis di depan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Iblis ni enggan, tidak mahu sujud kepada Nabi Adam AS. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ni golongan yang engkar, yang enggan, tidak mahu sujud kepada Nabi Adam AS. Iblis berjanji depan Allah. Apa Iblis kata? Engkau hukum aku sesat. Lepas ni, aku benar-benar akan menghalang mereka dari jalanmu yang lurus. Tu. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Surah Al-Baqarah ayat 168. Maksudnya, dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ni dua ayat menjadi dalil iblis syaitan ni ialah musuh yang nyata pada kita. Siapa kata? Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dalam ayat ni. Allah Taala dah istihar iblis syaitan ini musuh yang nyata bagi kita. Dan Allah Taala menciptakan jin dan manusia ni asalnya untuk sujud beribadah pada Allah. Tu tujuan asal. Yang mana ayat yang masyhur kita dengar, Surah Ad-Dariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah, mengabdikan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Namun inilah realiti. Iblis syaitan ni dia cari jalan bagaimana nak menyesatkan manusia. Iblis syaitan ni dia pandai, licik. Dia masuk, dia pergi kepada manusia tu, dia bisikkan dengan sesuatu apa yang kita nak. Contoh, kita nak cantik,
dia akan bisikkan supaya buat benda khurafat. Kita nak sesuatu rezeki yang lebih, dia bisikkan buat upacara sesuatu yang boleh mendatangkan rezeki. Inilah jalan pertama menjadi penyebab punca masyarakat Melayu ketika itu terlibat dengan amalan khurafat. Kerana kita ni terikut dengan tipu daya iblis syaitan. Bagaimana dia mengganggu kita yang menyebabkan kita melakukan amalan khurafat? Baik, kita tengok apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yablughu minal insani mablagha ad-dami wa inni khashitu an yaqdifa fi qulubikuma syai'a." Maksudnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan itu memasuki tubuh manusia menurut aliran darah. Ni Nabi kata ni, badan kita ni, urat saraf kita ni, kata Nabi, aliran darah kita ni, kata Nabi, tempat bergerak, tempat masuk highway, LPT, jalan raya bagi iblis syaitan jin masuk badan untuk ganggu manusia. Dan apa kata Nabi? Dan sesungguhnya aku takut syaitan itu akan mencampakkan sesuatu dalam hati kamu. Ini dah suatu kerisauan, kebimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manusia. Nabi bimbang dengan ayat ni. Aku takut, Nabi kata, syaitan itu mencampakkan sesuatu dalam hati kamu. Inilah yang kata orang datangnya idea, buah fikiran yang diracuni, yang dinodai, yang dihasut oleh bangsa iblis syaitan jin kafir dengan bisikan buat benda-benda khurafat ni. Bermula dengan ayat ni lah terjadinya amalan khurafat dalam masyarakat kita. Contohnya orang perempuan. Orang dulu-dulu lah, sekarang tak ada dah. Orang dulu dengan sebab pendedahan agama ni, zaman 60-an, 70-an, zaman tu agama hanya basic. Pecahan khurafat, syirik, dosa-dosa ni, zaman tu mereka tak dapat lagi ilmu yang kata orang tepat, yang benar kepada mereka. Sebab apa saya bagi tahu macam tu? Pernah tengok tak potret gambar mak ayah kita, tok nenek moyang kita dulu-dulu? Tudung pakai letak gitu je. Ada setengah tu tak pakai tudung. Orang perempuan pakai baju Melayu lama, leher V, nampak dada. Lepas tu pinggang botol Coca-Cola. Itu zaman Tok Wan kita dulu. Sebab agama masa tu basic. Pecahan syirik khurafat ni mereka tak tahu. Sebab itulah terjadinya perkara ni. Sebab mereka hidup zaman tu, apa mereka bercakap? Mudah leh, engkau tak boleh dalam keadaan hidup tak ada sesuatu ni kena buat pakaian. Engkau kena pakai susuk bagi cantik muka supaya suami kau tak tinggal kau. Ni permulaan yang kata munculnya khurafat ni. Kena pakai susuk, nanti suami kau tengok benci, wajah kau nampak tua. Zaman tu mulalah pakai susuk. Orang lelaki juga, engkau kerja ni bahaya pada nyawa ni. Engkau kena ambil ilmu kebal ni supaya orang tikam kau tak lut, orang tembak kau tak tembus. Ni zaman tu. Sebab apa saya sebut dalil ni? Yang awal tadi yang saya sebut, komander askar tadi yang saya rawat tu, dia yang beritahu. Dia kata zaman dulu Ustaz, saya percaya benda ni. Sebab orang tua tu kata, engkau pakai susuk besi kuning ni, insya-Allah dia tak tembus, tak lut, tak binasa. Inilah cerita mereka. Cerita mereka waktu saya rawat tu. Dan dia beritahu, kawan dia terpijak puyuh api, mati, hancur.
Dia pernah terjadi baju je hancur, badan tak hancur. Dengan sebab dia pakai susuk besi kuning ni dekat lengan. Allah Ta'ala tunjuk, saya minta izin dengan komando yang dah penceng ni. Kata saya minta izin nak pegang, betul ke besi kuning? Betul. Pegang rasa betul besi kuning. Saiz dia besar kelingking ni. Besar kuku kelingking ada. Dalam ni. Rasa pegang. Tu dulu. Konon-kononnya nak kebal. Tak look ditembak. Inilah suatu benda yang bila agama kita menjelaskan bab hukum fiqh, batas halal haram, barulah sekarang kita nampak, tak boleh pakai susuk, haram. Ya, tak boleh. Jenis susuk yang masuk ni tak boleh. Haram. Sebab itulah amalan khurafat dalam masyarakat kita dulu banyak sangat-sangat dalam alam Melayu kita. Dan kita kena ingat, mesti ada dalang dia. Yang terjadi dalam masyarakat ini, mesti ada dalang dia. Siapanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jinnu ala salasati asnafin, sinful lahum ajnihatun yatiruna fil hawa, wa sinfu hayyatin, wa sinfun yahulluna wa yaz'anun. Maksudnya, apa kata Nabi SAW? Jin itu ada 3 golongan. Satu golongan mempunyai sayap yang boleh terbang di angkasa. Satu golongan berupa pinang apa? Ular. Ular. Kalau Terengganu, ular. Faham Nabi kata satu golongan berupa ular. Terengganu, ular. Dan kata Nabi, satu golongan lagi berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Jadi, inilah bangsa yang Nabi sebut, yang duduk dalam kehidupan manusia hari-hari, yang duduk bersebahat, yang bersekongkol dengan kita dalam bab amalan khurafat ni, yang Nabi sebut 3 golongan ni. Dia pindah daripada rumah orang ni ke rumah orang ni, daripada tempat ni kepada tempat ni, yang berupa ular. Sebab itulah antara disebut oleh ulama, kebiasaannya orang yang terlibat dengan amalan khurafat, orang yang benda-benda yang berdamping dengan jin ni, dia membela ataupun dia memakai. Kalau Penang membela ke memakai? Kalau pakai hatu raya, polong, pelesik, jenglok, toyol, Penang dia pakai apa? Membela ke memakai? Memakai. Membela. Membela. Berkait dengan amalan khurafat ni, orang dulu-dulu, orang tua-tua dulu, yang ada kebun, dia ambil jin ni, yang Nabi sebut ni, dia ambil jin ni untuk jaga kebun dia orang. Sebab tu cuba tanya ayah kita dulu, kebun dia orang, binatang tak usik, tak makan. Orang tak pergi curi. Sebab ada saka, ada belaan jin yang tugas dia jaga kebun. Dulu-dulu. Maknanya buah kayu masa tu, durian, dokon, langsat, rambutan, manggis, duku, zaman tu selamat. Monyet tak makan. Orang tak pergi curi. Sebab apa? Tuan dekat rumah. Hantu raya dia ni duduk berupa dekat kebun. Pencuri nak pergi tak boleh. Tuan dia ada. Itulah zaman tu. Kes ni sama. Terengganu pun banyak. Orang dulu-dulu. Dia membela hantu raya untuk jaga harta benda. Untuk jaga kebun dia. Kita akan terima orang bercakap. Kita akan dengar orang cakap, Ustaz, kalau pergi kat kebun dia, akan nampak jin tu berupa dia. Siap isap rokok udang garam suria tu. Duk jaga kebun tu. Inilah yang banyak terjadi ketika dulu amalan khurafat dalam alam Melayu kita. Baik,
Tajuk ni saya masuk balik tajribah, pengalaman saya merawat. Sebab itulah nak adanya kesedaran malam ni, janganlah terlibat. Sebab saya bila terlibat dengan rawatan ni, orang jemput saya merawat. Saya nak kongsi satu cerita malam ni yang ngeri. Cerita yang saya fikir kes ni amat mengaibkan. Tapi bukan saya nak buka aib manusia, nak cerita pengalaman dengan ilmu, dengan ayat Quran ni, dengan hadis Nabi ni. Satu hari, saya dipanggil oleh pihak keluarga lelaki ni. Lelaki ni dah usia dia 88 tahun. 88 tahun. Terlantar atas tilam buruk. Hanya kapas, celup air zam-zam, titik. Itu je yang masuk badan dia selama 2 minggu. Tak ada wayar air. Tak ada. Saya ingatkan ada wayar masuk air. Tak ada wayar susu. Kan biasa kan, orang ternak dia pakai masuk susu ikut tiup. Dia masuk susu ikut tiup. Kes ni, lelaki yang 88 tahun ni, tak ada. Wayar air tak ada. Wayar susu hidung pun tak ada. Yang anehnya, waktu saya sampai tu, anak-anak dia, cucu dia sedang baca Yasin. Keluarga tengah baca Yasin. Saya pergi dekat lelaki ni, mulut dia dah teluk. Dia jadi macam tengkorak. Mulut dia. Dan ketika itu mulut dia dah keng ni dah tak boleh tutup. Dia nganga. Tak boleh tutup. Dan nampak pada lidah langitnya serawan putih. Faham Serawan putih. Yang putih-putih dah naik di lidah langit. Cuba tanya orang lama-lama, kalau kita pergi ziarah orang ternak, kalau naik serawan tu tanda apa? Ya. Nak bagi tahunya, tu keadaan dia. Keluarga tengah baca Yasin. Saya ni, dah orang minta tolong tengok ru'yah, saya ru'yah dah. Sebelum saya ru'yah, saya tanya anak lelaki dia. Ayah dah berapa lama keadaan macam ni? Ustaz, 2 minggu dah Ustaz. Hanya titik air zam-zam dengan kapas. Saya kata 2 minggu betul ke ni? Sebabnya apa? Mata dia waktu tu, dia pandang rumah lama ke kuda A. Rumah atap bata lama tu. Yang atap bata saiz ni, kecil-kecil tu. Rumah dia atap bata lama, dia pandang ke kuda A tu, dengan mata yang tajam, bulat, bersinar. Tu, ketika tu. Saya kata pelik ni. Tak nampak pun lemah. Tak nampak pun dia tu sakaratul maut yang mata dah nak tertutup. Tak. Mata dia percaya, bersinar, duk pandang perabung ke kuda A rumah dia tu. Saya pergi kepada kaki dia. Kaedah kita ziarah sakit, rasa nadi kaki dulu. Kalau kita pergi ziarah sakit, kita rasa nadi kaki dulu. Baik, saya pergi ke kaki dia. Saya baca Al-Fatihah. Saya baca Alif Lam Mim 5 ayat. Saya baca Lau anzalna hadzal Quran surah Al-Anshar. Saya baca Laqad ja'akum. Saya baca ayat kursi. Waktu saya pegang kaki dia sambil baca ayat kursi, tiba-tiba saya tunjuk ni ibu jari kaki. Saya pegang sebab kaki dia tu ditutup dengan kain selimut. Saya pegang, rasa macam terpelecet. Lokoh. Orang Terengganu panggil lokoh. Tahu tak? Ibarat pisang lebu macam mana? Pisang yang dah lebu, macam mana kulit dia? Cepat tanggal kan? Pisang yang ranum terlampau masak, kulit dia cepat melecit. Cepat tertanggal. Saya pegang kaki dia, baca ayat kursi. Saya kata, kenapa rasa macam lembek? Tertanggal. Saya angkat kain selimut, ingin lihat kaki dia. Kaki dia dah lebam hitam. Dan tertanggal kulit tadi. Kulit yang saya pegang tu dah pecah. Melekat di kain. Saya kata kalau pedoman ni, orang ni dah tak ada ni. Dalam hati, tak bagi tahu keluarga dia.
Saya pegang melecet tu, saya kata pengalaman saya, orang yang 3-4 hari pecah kulit dia. Baik, saya tutup balik kaki dia, takut aib keluarga dia. Saya pergi ke bahagian kepala, baca ruqyah di bahagian kepala. Tak jadi bahagian kaki. Apa yang jadi? Ketika saya baca ruqyah dekat telinga ni, tiba-tiba keluar suara. Tapi saya kena tafsir. Ayat ni ayat orang Terengganu. Waktu saya pegang ni, boleh bercakap tiba-tiba yang asalnya, nak tutup pun tak boleh. Apa kata dia waktu saya baca? Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. Ayat dalam surah Ar-Rahman. Dan ayat surah Yasin. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam adhad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Saya berhenti dulu laluan azan. Sebab saya tengok ni, berhenti sebentar laluan azan. Okey, saya sambung lepas azam. Sila. InsyaAllah kita sambung sedikit masa lagi. Pengusi boleh? Okay. Saya baca di bahagian kepala ayat yang kedua surah Yasin. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam adhad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sampai kepada ayat hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Tiba-tiba bila saya pegang bahagian kepala ni, yang asalnya mulutnya tak boleh tutup, dah naik putih lidah serawang atas langit, tiba-tiba keluar suara. Saya kena sebut dalam bahasa Terengganu baru saya tafsir balik, translate balik bahasa Penang. Keluarnya suara yang garau, yang kasar. Dia marah pada saya baca ayat tu. Apa kata dia? Sakit, beruk, natang, mekmok. Allah, berdokek atas kepala kena. Ni sumpah orang Terengganu. Sakit, beruk tu binatang lah, beruk. Sakit, beruk, natang. Sebut pula binatang. Mekmok. Mekmok ni tahap apa? Sampai tak bangkit dengan mok-mok. Mekmok tu bangkit dengan mok-mok. Dengan mak-mak kita. Saya kena sumpah. Terkejut. Anak-anak dia, cucu dia tengah baca Yasin terkejut. Tok Ki boleh bercakap. Tok Ki bercakap. Tengok. Kecoh. Di saat orang baca Yasin tu. Orang Terengganu kata apa? Dokek kena atas kepala. Bayangkan. Sakit, beruk, natang, mekmok. 4 sumpah. Maki hamung dia pada kita. Baik. Yang sumpah itu siapa? Yang sumpah itulah jin tu. Pakaian dia tu. Memakai tu. Allahu Akbar. Ni pengalaman saya merawat ketika itu. Allah tak tunjuk depan mata. Bila keluar suara tu, fahamlah saya. Siapa yang terbeliak mata tu, faham dah. Sebenarnya hakikatnya dia tak ada dah. Yang duk bergantung, yang berdamping ketika itu, jin tu. Saya tutup dengan ayat innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Akhir surah Yasin tu. Fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Habis saya baca itu, saya doa. Ya Allah, engkau tutuplah aib manusia ni depan manusia. Saya minta izin dengan anak lelaki dia untuk balik ke pondok saya sebab saya nak sambung balik rawatan. Ketika itu saya pergi tu kes emergency. Orang minta tolong sangat-sangat. Ustaz, tolong Ustaz. Aibnya tengok dia. Sakaratul maut dia. Kenapa jadi gitu? Saya balik sambung ke bilik pondok saya rawatan. Sampai je di tangga pondok saya, dapat panggilan. Ustaz, Ustaz. Ayah yang Ustaz berubat dia dah tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya jawab. Saya baru sampai kat tangga pondok, dapat panggilan. Ustaz, ayah saya dah tak ada, dah meninggal. Tengok, yang nak cerita kena amalan kurafat dalam masyarakat ni, siapa lelaki ni? Apa yang dia amal? Amalan kurafat.
Lelaki yang saya cerita ni, dia salah seorang yang membela hantu laut. Dia ni juruselam. Juruselam ni tugas dia, waktu nak pukat ikan, dia terjun. Orang Terengganu panggil elok ikan. Halau. Halau ikan masuk pukat. Lepas ikan masuk pukat, dia akan timbul permukaan air, bagi isyarat, tarik pukat. Itu tujuan dia. Tapi, apa kesan dia pakai tadi? Orang pakai jilaut ni, dia boleh menyelam tanpa pakai oksigen. Orang pakai jilaut, kalau dia menyelam, tak payah pakai oksigen. Nafas dia boleh tahan 15 minit, 20 minit. Tak timbul-timbul. Kalau memerang. Memerang pun, menyelang kejar ikan pun timbul. Ni hebat pada memerang ni. 15 minit, 20 minit tak timbul. Menyelam, halau ikan masuk pukat. Inilah ilmu yang dia pakai zaman muda. Ni lelaki yang saya rawat ni. Dia pakai ilmu hantu laut untuk halau ikan masuk pukat. Tapi amalan ini dia tak buang. Dia pakai sampai tua, dia pakai. Baik, apa yang Allah tak tunjuk? Tu Allah tak tunjuk. Nak mati pun susah. Sakaratul maut. Ambillah pengajaran. Ambillah pengajaran dengan cerita ni. Jangan kita pakai ilmu pelik-pelik ni. Baik, saya dah sampai pondok tadi kan. Saya sambung rawat. Habis saya rawat, dapat panggilan, Ustaz, boleh tak Ustaz hadir juga solat jenazah ayah saya? Saya berbesar hatilah kalau Ustaz boleh hadir. Rezeki itu, kis rawat habis awal, saya terus ke tempat tu, sembahyang zuhur dan solat jenazah dia. Tapi nak ceritanya, Allah Ta'ala tunjuk lagi sekali. Sebab tu saya doa ada tadi, dekat rumah dia. Ya Allah, Engkau tutuplah aib manusia di depan manusia. Saya doa tu. Apa yang jadi ketika nak solat jenazah dia, di saat keranda duduk di depan, imam duduk depan, saya duduk belakang. Waktu tu orang suruh saya jadi imam, saya kata jangan. Ustaz lah jadi imam. Saya duduk belakang. Kecoh lagi sekali. Ustaz, keluarnya air darah daripada keranda. Keranda dia duduk depan, keluar air darah. Macam air darah ikan yang dah buruk. Allahu Akbar, hinanya. Ni saya takut ni. Bila keluar air darah, masing-masing kat depan, soh depan tu duduk bercakap. Air keluar kat keranda. Saya buat isyarat. Jangan, air mayat, jangan. Cepat pergi ambil air koloh. Basuh. Nanti jadi air mayat. Saya bagi arahan pada yang duduk depan, pergi ambil air koloh masjid tu, basuh cepat. Jangan biar air darah tu lama. Nanti air jenazah tu. Sebab duk cakap depan tu. Dia orang duk cakap, tu beri air kat keranda. Allahu Akbar. Saya lagi sekali doa dekat masjid tu. Ya Allah, Engkau tutuplah air manusia di depan manusia, ya Allah. Saya doa sekali. Apa yang jadi ketiga? Allah Ta'ala tunjuk lagi sekali. Orang daripada liang lahat kubur. Ustaz, air keluar daripada liang lahat. Saya dah mula sedih. Saya dah mula sebab, ya Allah, kalaulah sampai saat ini Kau masih menunjukkan bukti ini, moga-moga, ya Allah, inilah yang terakhir. Janganlah ada lagi lepas ini perkara macam ni, ya Allah. Saya doa dengan Allah, saya minta orang dari liang lahat berlari menuju pada saya dekat masjid. Sebab kuburnya sebelah masjid. Ustaz, air keluar dari liang lahat. Allahu Akbar. Waktu nak turunkan keranda tu dalam liang lahat, tahu tak? Saya suruh cari enjin pam air 2 biji. Nak sedup air tu keluar. 2 biji pam air sedup dalam liang lahat, sama banyak air yang keluar. Air keluar dari liang lahat dengan air yang keluar dengan pam sama banyak, tak habis. Sekali lagi saya doa, ya Allah, tutuplah air manusia depan manusia, Allah. Tak ada jalan lain, saya arahkan segera turun keranda tu. Sebab takut dah lebih. Tanah tu bila air banyak, dia becak, dia dah runtuh. Saya takut bila runtuh susah nak ke bumi. Saya arahkan turun juga. Tak ada masa dah. Turun keranda tu. Walaupun dah ada air sikit lagi. Tak boleh tunggu kering. Sebab tak kering, keluar. Cerita ni, tolonglah ambil perhatian
dengan tajuk kita malam ini, amalan khurafat dalam masyarakat kita. Kerana orang dulu-dulu, bila dia ambil sesuatu amalan khurafat, bersahabat, berdamping dengan jin, kesan dia, keburukan dia, bukan setakat dia saja alami, yang tak selamat siapa dia lepas itu. Ni, berkait dengan amalan khurafat ni. Yang tak selamat selepas kematiannya ialah anak, cucu, cici, cuwi, gami, tuwi, lepi. 7 keturunan. Orang sekarang nak bilang tak ingat. Betul tak? Cuba tanya sekarang. Orang sekarang ingat 4 je. Anak, cucu, cici, cuwi. Sebenarnya keturunan ni dibilang sampai 7. Anak, cucu, cici, cuwi, gami, tuwi, lepi. Yang saya nak sampaikan malam ni, bila berkait dengan amalan khurafat ni, tolong ingat. Kadang-kadang yang mati Tok Wan, Tok Ki, jin tu mati tak? Iblis syaitan tu mati tak? Tak. Dia akan ganggu ni. Tuan asal dah mati, jaga. Anak dia siapa? Cucu dia siapa? Ni cahaya bahaya ni. Ingat saya nak bagi tahu biografi malam ni. Iblis syaitan tidak mati. Kalau ada orang tanya, bila dia akan mati Ustaz? Iblis syaitan akan mati pada tiupan sakakala pertama. Baru dia mati. Bermakna dia hidup sekarang ni. Yang kita duduk bela dulu, yang kita memakai dulu, dia tetap ada. Dia akan mati pada tiupan sakakala pertama. Baik, yang mati siapa dia? Yang matilah bangsa jin. Jin mati. Iblis syaitan tak mati. Dia mati pada tiupan sakakala pertama. Jin mati. Cuma bezanya jin ni umur dia panjang. Ada yang 1000 tahun. Ada yang 700 tahun. Ada yang 500 tahun. 300 tahun biasa. Umur jin ni panjang. Dia mati tak? Mati. Macam kita mati. Cuma beza umur dia panjang je. Iblis syaitan mati tak? Tak mati. Dia akan mati pada tiupan sakakala pertama. Faham? Ni nak suruh mari dengar kuliah ni. Baru dapat ilmu. Bila mari dengar kuliah, dapat ilmu malam ni. Oh, Ustaz Ping bagi tahu, rupanya baru aku tahu. Selama ni ingat ke depa semua ni mati? Tak. Sebab itulah hari ni fenomena penyakit sihir, santau, saka, anak kerasukan, histeria di sekolah banyak sekarang. Sebab mereka ni, mereka tak mati. Dan kena ingat, tajuk yang kita kupas ni amalan khurafat dalam masyarakat. Kesan yang saya terangkan 7 generasi tadi. Bila mati generasi pertama, apa jadi pada generasi yang ada keturunan dia? Inilah punca yang saya nak kupas juga malam ni. Ada dalam rekod saya 26 tahun tu, ada 3 kes besar yang mana saya tanda berkait dengan keturunan dia yang membela memakai hantu raya kolong pesik ni. Lepas dia orang ni mati, jin ni dah cari waris baru, pelapis baru. Apa yang jadi orang perempuan? Ada perempuan yang datang merawat di pondok saya, dia dah jadi macam, kalau bahasa perubatan, dia panggil meroyang. Gila meroyang. Sebab biasa gila meroyang ni anak mati. Ni. Tapi kisah saya ni pelik. Seorang perempuan yang datang ke pondok saya, waktu itu mengandung 9 bulan, dia bangkit pagi tidur daripada katil tilam dia, perut dikempes. Ni, kisah benar berlaku di pondok saya. Dah 9 bulan, bayangkanlah. Usia kandungan dah 9 bulan. Hanya tunggu beberapa hari lagi nak lahirkan anak dia. Allah Ta'ala Maha Kuasa tunjuk kejadian ni. Dia bangun pagi, dia rasa perut dia kempeh, dia tengok tilam dia tak ada pun air ketubang pecah, darah tak ada, tak melahir pun. Anak dia telah diambil oleh jin. Sebab apa? Sebab ada perjanjian ayah dia dulu dengan jin. Habis jadi mangsa. Dengan sebab amalan khurafat. Perempuan yang anak dalam kandungan hilang ni, 3 kes dah saya tanda. 1 kes tu usia 9 bulan.
Satu kes tu 7 bulan lebih. Dan satu kes lagi 5 bulan lebih. Tak ada gugur. Tak ada pendarahan. Tak ada beranak, air ketubang pecah, tak ada. Normal. Sampai doktor heran. Bagaimana kes ni terjadi. Kalau ada air ketubang pecah, ada darah bersaling, wiladah, nifah, logik. Yang ni pengusi tak ada. Tak ada bukti. Sampai perempuan ni disahkan penyakit. Apa penyakit tadi? Ingat tak? Yang saya sebut ni. Meroyang. Gila meroyang. Dia akan menangis. Dia akan suka. Dia akan ambil bantal. Dia tepuk macam anak dia. Oi, sedih. Dia mencari-cari anak dia yang hilang tu. Gila meroyang. Bahasa saya. Tapi Penang saya tak tahu lah. Dia ambil bantal, dia buat dodo. Isak susu, tetek, isak tetek. Kesian dia. Saya rawat dia. Lepas saya rawat, baru saya tahu. Bila saya baca doa apa? Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatik. Wansur alaina wa rahmatik. Wa zakirna ma nasitu ya zal jalali wal ikram. Satu. Yang kedua, saya baca ayat Quran. Inna fatahna laka fatham mubina. Apa kelebihan ayat ni? Doa ni? Ayat ni pembuka pintu kunci alam ghaib. Ayat ni buka kunci penyakit. Ayat ni nak buka kunci penyakit pada badan. Baca ayat ni. Lepas baca ayat ni, baru kita tahu rupa-rupanya kesan daripada ayah dia dulu. Memelihara bela, berdamping dengan jin. Bila dia mati, anak-anak jadi mangsa. Allahu Akbar. Tapi anak tu tak dapat balik. Tak ada. Kepeh gitu, hilang gitu. 3 kes. Yang paling dahsyat 9 bulan dah. Tunggu mangsa dah nak bersalin. Habis. Hilang gitu. Sebab itulah. Apa yang Allah tak tunjuk ni kadang-kadang dengan silap kita. Salah kita. Dan ada satu kes daripada Selangor. Kes ni selalu tak dengar orang kata orang kahwin dengan jin buniang. Ada? Siapa pernah dengar? Pernah dengar orang kahwin dengan buniang. Ini bukan rekaan. Saya selesai kes di Selangor, ada satu kes. Ayah dia meninggal dunia. Lepas meninggal dunia baru anak dia tahu. Jin tu tuntut janji dengan anak dia. Dia punya kerasukan. Waktu saya rawat perempuan tu, dia berguling, terpelanting dinding tu. Di pondok saya tu. Sampai ujung sana, berguling, menerak, sampai ujung sini. Tak boleh pegang kita nak baca ruqyah. Berpusing tu. Tum. Saya tanya, di saat dia kerasukan perempuan tu, ayah dia baru mati. Dia tak tahu. Ayah dia mati. Saya tanya dalam ayat Quran, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum, sampai habis. Lepas tu saya baca ayat Quran, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba keluar suara daripada mulut anaknya tadi. Minggir kamu. Aku datang menuntut janji. Bapakmu berkahwin denganku. Sepatutnya dia menunaikan janji. Satu purnama dia mesti balik berjumpa dengan aku. Tetapi bapakmu mungkin janji tidak pulang kepadaku selepas berkahwin denganku. Ish. Terkejut saya dengar. Ya Allah. Rupanya ada cerita di sebalik. Saya tanya lagi. Ya ma'syara jin. Wattaba'u ma tatlu syayatinu alal mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Apa kata jin tu? Aku bukan sihir. Aku bukan jin sihir. Sebab ayat tadi wattaba'u tu ayat berkenaan dengan sihir. Jin ni bagi tahu aku bukan sihir. Aku bukan jin yang melakukan sihir. Aku jin yang berkahwin dengan bapaknya. Bapaknya berkahwin dengan aku. Oleh kerana bapaknya tidak menunaikan janji, aku tuntut atas anaknya yang hidup. Allahu Akbar. Kesian anak dia. Waktu rawat tu kesian. Anak dia punya sengsaranya hidup selepas kematian ayah. Pergi kerja orang pulau.
Orang tengok dia jadi orang nak gaduh. Orang tengok dia jadi orang benci. Nak kahwin tak boleh. Jin tu tutup jodoh. Sekat jodoh. Waktu saya rawat tu, umur dia 40 tahun, tak berkahwin. Orang cantik, lawa. Siapa dah masjid tak ada bini? Angkat tangan. Nak bagi calon ni. Oh, depan. Lupa. Semalam lupa. Perempuan ni tak boleh kahwin. Kalau dia berkenan kat orang, niat je berkenan orang, jin tu akan buat benci. Orang masuk meminang, dah hantar cincin bertunang, dia buang cincin pulang balik. Habis segenap penjuru jin ni sekat. Tuntut janji bapaknya yang berkahwin. Jadi, cerita yang saya bawa ni, amalan khurafat ni, tolong jangan ada di kalangan kita yang bersahabat, berdamping, yang memuja, yang buat upacara memanggil jin-jin ataupun puteri-puteri yang kononnya puteri bunian. Jangan. Kesannya amat buruk. Kalau orang dulu-dulu dia pandai, dia pasang kemian, dia perasak kemian, dia panggil puteri ni, puteri ni, puteri ni. Panglima ni, syekh ni. Dia ingat benda tu tak memberi mudarat. Dia ingat jin iblis syaitan tu boleh ikut dia tanpa ingkar. Sampai satu masa dia ingkar. Sebab itulah bab khurafat ni jangan kita terlibat. Yang seterusnya saya nak sampaikan ni. Jangan ada di rumah kita tangkal menangkal. Yang kononnya kalau letak petangkai tu iblis syaitan tak masuk. Gantung benda binatang ni pelesit tak masuk. Ni antara amalan khurafat orang dulu-dulu. Kalau sebelah saya tu, Pantai Timur, Terengganu, orang dulu-dulu, tahu tak dia gantung apa kat pintu utama rumah? Dia gantung kuda laut. Unduk-unduk. Pening panggil apa? Kuda laut. Pening panggil apa? Kuda laut kan? Kuda laut. Kalau Terengganu dia ada dua nama. Unduk-unduk. Ataupun yang bahasa bukunya kuda laut lah. Yang panjang lebih kurang ni. Dia bentuk gitu. Macam S. Dulu, orang dulu sebelah pantai, tepi laut, kepercayaan khurafat ketika itu, kononnya kalau gantung kuda laut depan pintu utama rumah, pelesit tak masuk. Ni amalan khurafat dulu. Dia percaya dengan benda tu. Dia percaya dengan tangkal tu yang dia gantung tu. Gantung benda tu, pelesit tak masuk. Allahu Akbar. Ada satu kisah lucu. Kebetulan rumah dia tu, dia gantung kuda laut dekat tingkap, dekat pintu. Dalam rumah dia, dia pelihara kucing. Kucing dia ni jenis menikuh. Kalau Penang panggil penikuh. Nakal. Menikuh menikuh sama. Menikuh ni aktif, dia suka lompat-lompat. Dia tengok orang tarik barang, dia sambar. Kalau kita main dia lompat, dia suka bergurau. Tu kucing menikuh. Jadi, kisah yang nak bawa ni, bila kuda laut tu digantung dengan tali, kena angin, tipas, dia akan berpusing, dia akan gerak. Apa kata tuan rumah? Tengok tu. Pelesit datang tu. Kuda laut bergerak. Satu. Yang kedua, kucing dia yang menikuh tadi, bila tengok kuda laut tu bergerak, miau. Kucing dia tengok tu, dia gerak kaki, ekor dia bergerak, mana dia geram benda tu. Tuan rumah kena tipu. Tengok. Kucing nampak tu. Kucing nampak pelesit mari. Dia kata kucing tu nampak pelesit mari. Padahal kucing tu menikuh. Dia tak boleh tengok benda bergerak. Nak tangkap, nak jerebah. Macam dia tengok tikus. Dia tengok tikus, dia akan kejar. Tu. Nak bagi tahu amalan khurafat orang dulu-dulu. Gantung tangkai ni. Konon-kononnya boleh menghalang iblis syaitan jin tak masuk rumah. Dan satu lagi saya nak sebut malam ni yang terakhir. Amalan khurafat dalam masyarakat Melayu dulu. Bila ada kematian, bila di saat usung jenazah, konon-kononnya ketika itu, amalan khurafat maksud, tak nak kena badi mayat. Orang dulu usung keranda, kepercayaan orang dulu, supaya tak kena badi mayat,
Kalau isteri mati ketika usung, suami kena lalu melintasi keranda, bawah keranda. Okey, ni keranda. Okey, kita usung ramai-ramai, angkat ni tahu. Di saat tahu tu, kalau isteri yang mati dalam keranda ni, suami kena lalu bawah keranda ni. Dia kata apa? Nak elok daripada kena badi mayat. Aduh. Punya karuklah percayaan. Kes ni, kenapa saya sebut? Kerana ada satu masjid, satu tempat kampung tu, saya nak pergi kuliah. Pengerusi kampung tu dengan imam masjid tu datang jumpa saya. Ustaz, kuliah malam ni, Ustaz basuh betul-betul orang kampung ni. Saya kata, kenapa imam? Kenapa penghulu kampung? Kenapa ni? Orang kampung ni Ustaz, masih lagi ramai yang buat upacara khurafat. Saya tanya imam tu dengan penghulu kampung, apa benda amalan khurafat yang mereka buat? Begini Ustaz, kalau ada kematian, kalau isteri mati, suami kena lalu bawah keranda. Uish, saya kata pelik kampung ni. Ada lagi ke? Ya Ustaz, ada lagi. Astaga, merah garagu. Ada lagi. Baik, saya malam tu start kuliah, saya basuh. Nak bagi tahunya, ini semua termasuk amalan khurafat dalam masyarakat Melayu. Tak betul tu dengan Islam. Agama tak ajar gitu. Sebab apa? Logik nak tengok logik. Kalaulah isteri mati, suami lalu bawah keranda, kalau orang Terengganu cakap apa? Percaya sangat amalan gitu. Kubur isteri tak sempat tumbuh rumput, bini kahwin lain. Suami kahwin lain. Tu. Sebab apa? Suami mana ada edah. Tak? Suami mana ada edah. Isteri mati, lepas ke bumi, suami cari perempuan lain. Mana badi mayat? Mana badi mayat? Tu kata. Tak betul tu. Dalam Islam tak betul. Sebab itulah, dalam bab amalan khurafat dalam masyarakat kita dulu, benda-benda yang saya dedahkan ni, banyak terjadi dalam masyarakat kita, yang mana perkara ini menjadi sesuatu amalan adab Melayu yang mana diamalkan ketika dulu, tetapi sekarang alhamdulillah orang dah sedar, orang sekarang dah banyak dapat ilmu agama yang betul tepat, tak buat lagi benda-benda karuk-mengaruk tu. Sebab itulah tajuk kita kuliah malam ni, memberi kefahaman yang betul berdasarkan apa yang terjadi sebelum ini dengan hadis Nabi yang kita baca ni, supaya kita dapat kefahaman yang tepat dan kita tidak terlibat dengan unsur-unsur khurafat dan syirik. Sama juga apa yang berlaku dalam masyarakat kita ini. Bab cari rezeki. Ingat saya tegur ni. Bab cari rezeki, jangan kita meletakkan dalam hati makhluk yang memberi rezeki. Salah. Ingat apa saja pekerjaan kita atas dunia ni, kerjaya kita, nafkah kita cari rezeki untuk anak-anak isteri, jangan kita meletakkan makhluk yang memberi rezeki. Sebab apa? Orang dulu-dulu pelik. Nak cari rezeki, dia buat upacara pelik. Nak turun bendang padi, orang dulu, dia buat benda. Penang Kedah ada tak? Upacara pelik-pelik. Nak buka bendang, nak tanam padi. Dulu. Nak bagi tahunya, jangan buat benda tu. Sesuatu yang ditegah, yang dilarang dalam agama kita, jangan kita buat. Baik. Yang terakhir, sebelum saya nak bagi hadiah, sebelum saya nak ijazah ke amalan, suka saya peringatkan sikit lagi. Perkara yang saya sebut ni, suatu benda yang kita mesti elok dan jangan kita buat. Kerana benda ni akan datang campur tangan iblis syaitan. Siapa yang buat benda khurafat, siapa yang buat pemujaan, siapa yang buat benda-benda amalan macam ni,
dia akan mendatangkan mudarat. Contohnya yang terakhir saya nak sebut ni. Bab orang dulu dia suka main nombor ekor. Ingat Orang dulu dia suka main nombor ekor. Bila nak dapat nombor, dia akan cari tempat-tempat yang kerah. Kubur, pokok besar, tempat-tempat yang ada hantu, tempat-tempat yang orang cakap kubur tu ada something, kubur tu ada keramat, kubur tu ada masalah sejarah kematian. Dan dia akan cari suatu tempat yang pernah orang jumpa hantu, tempat yang orang kata orang dulu-dulu kerap berjumpa dengan lembaga-lembaga yang menjelma, ataupun di suatu sudut tempat yang ada pusu anai-anai yang berkait dengan tempat pula. Kebiasaannya dulu, antara yang terlibat dengan masyarakat dulu, nak dapat nombor ekor ni, siap. Dia buat upacara. Dia semelih ayam hitam. Ambil darah. Dia pasang kemian. Lepas tu, dia cari senjata lama. Keris lama. Konon-kononnya, gosok tu tubik nombor. Gosok senjata tu tubik nombor. Dulu, kes ni juga paling banyak di pondok saya. Saya kata, kenapa maju jumpa saya? Duk tanya keris lama. Badik lama. Tombak lama. Pedang lama. Apa yang dia nak sangat? Kalau senjata tadi dah makan darah orang. Dia nak sangat. Senjata tu ada kejadian pelik-pelik. Boleh bergerak, boleh berdiri, ada yang pecah. Saya masa tu teringat, banyak sangat orang cari senjata pelik ni. Kita ni dia fikir, demo semua ni pengumpul koleksi barang antik je, barang lama je. Tu asal kita fikir. Saya dah fikir gitu lah. Dia orang ni minat barang antik, pengumpul barang antik. Rupa-rupanya dah. Rupa-rupanya mereka ni cari senjata lama nak turun nombor ekor. La haula wala quwata illa billahil azim. Tu kata banyaknya benda-benda kurafat dulu. Baru saya faham. Mari ke pondok aku tanya senjata lama-lama ustaz. Ustaz ada tak berobat orang yang berkait dengan senjata lama? Kita tak faham masa tu. Zaman tu saya berobat umur 20. Umur 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 baru saya kahwin. Zaman bujang saya berobat, banyak ni benda pelik. Kita muda lagi masa tu. Kenapa orang tua ni main minta keris? Kenapa pakcik ni datang pondok saya tanya senjata lama? Tak faham lagi. Lepas pecah tembelam, rupanya mereka ni nak turun nombor ekor. Nak puja, nak dapatkan nombor ekor. Wal'iyazabillah. Jangan kita terlibat. Baik, kalau ada yang terlibat malam ni, bertaubatlah pada Allah. Kalau ada yang datang malam ni pernah buat nombor ekor dalam hutan dan semak, bertaubatlah pada Allah. Itu benda yang syirik, yang dosa yang diisytiharkan dosa besar. Jadi, ingat sesuatu benda yang syirik, kurafat, jangan kita terlibat. Sekiranya terlibat, semayang sunat taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya tidak bercadang untuk berkuliah panjang. Cukup sekadar dulu amalan kurafat dalam masyarakat kita. Cuma sebagai penutup, oleh buah tangan hadiah yang saya nak ajar malam ni, nak ijazahkan pada semua yang hadir malam ni, sama-sama amal, sama-sama kita praktik, semoga menjadi manfaat, kebaikan, keselamatan, perlindungan untuk kita, supaya kita tidak diganggu oleh bangsa jin yang kafir, iblis syaitan yang jahat. Yang pertama, amal baca ayat kursi 11 kali waktu pagi, 11 kali waktu petang, ataupun 11 kali waktu malam. Sekali lagi saya ulang, amal baca ayat kursi 11 kali waktu pagi, 11 kali waktu petang, ataupun malam. Boleh pilih. Nak pilih pagi dengan malam, ataupun nak pilih pagi dengan petang. Saya lebih memilih petang. Kerana
banyak penyakit mistik, benda-benda gaib ni berlaku setelah gelincir asar. Kalau Penang apa? Asar. Kalau Terengganu asar, semayang asar. Penang asar. Banyak benda mistik, benda pelik berlaku gelincir asar. Jadi amal baca ayat kursi. Bacanya dengan wakaf 9. Tepat berhenti tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada 9 wakaf tepat berhenti. Okey? Yang kedua saya nak ijazahkan malam ni, kalaulah nak suruh selamat rumah kita supaya tidak duduk bangsa jin yang Nabi sebut tu, yang terbang Nabi sebut, yang berupa ular, yang berpindah dari satu tempat ke tempat, Nabi sebut dengan hadis, barang siapa rumahnya yang dibaca dengan surah Al-Baqarah, niscaya akan dijauhkan dari sihir, santau, gangguan jin makhluk halus. Nabi sebut dengan hadis. Jadi malam ni, kalau boleh khatamkan surah Al-Baqarah dalam rumah kita, walaupun sekali seumur hidup. Boleh Para isteri, ibu, para suami, ayah, tolonglah buat dalam rumah kita. Kalau rumah kita ada gangguan. Kalau rumah kita, sebelum ni, rumah kita tu tempat kerah. Kita ambil tanah pusaka, kita dapat pembahagian pusaka, tanah pusaka, kita buat rumah. Lepas kita buat rumah, siap rumah, macam-macam gangguan. Bunyi buah guli atas atap, bunyi orang terjun atas atap, orang ketuk pintu, orang bagi salam, kita tengok tak ada orang, bunyi orang berjalan tepi rumah, gelibat lintasan lembaga hitam dalam rumah, isteri duduk basuh pinggang, mangkuk dapur, melintas ujung mata lah hitam dekat pintu bilik air. Kalau ada simptom tanda-tanda ini, khatamkan baca surah Al-Baqarah dalam rumah tadi. Sebab Nabi sebut dengan hadis, niscaya akan dijauhkan daripada gangguan iblis syaitan jin. Buat sebut surah Al-Baqarah, semua tunduk. Panjang ustaz. Memang panjang. 30 juzuk Quran, surah paling panjang surah Al-Baqarah. Tapi itu Nabi sebut dengan hadis. Nak elok daripada gangguan iblis syaitan jin makhluk halus ni, khatamkan dalam rumah kita. Okey. Yang seterusnya, amal baca 3 kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Baca dia jangan baca sekali. Berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, menyamai dia membaca senaskah Al-Quran. Jadi baca 3-3-3. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Bacanya sebaik-baiknya selepas solat sembahyang 5 waktu. Kalau ada orang tanya, ustaz, saya sibuk, busy. Macam mana? Orang yang busy, orang yang sibuk, memadai dia baca sekali sehari. Kul wallah 3 kali, kul a'udzu falaq 3 kali, kul a'udzu binnas 3 kali. Baca sekali waktu pagi. Okey? Kalau orang yang sibuk, tapi orang yang tak sibuk, bacalah setiap kali lepas solat. Sebab apa saya sebut ayat ni? Ayat 3 kul ni dipanggil asbabun nuzul. Sebab musabab turunnya ayat ini oleh kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Tapi tajuk kita bukan bab sihir, sebab tajuk kita bab khurafat. Saya tak kupas, saya tak sentuh tajuk sihir. Tapi oleh kerana ayat ni turun, kerana Nabi kita pernah disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Aqsam, kisah ini disemadikan dengan sebab Nabi kita pernah disihir, turunnya ayat ni. Jadi siapa yang amal ayat ni 3 ku ni tiap-tiap hari, insya-Allah iblis syaitan jin tidak akan mendekati dia. Sihir santau orang nak tuju dia tak akan kena. Amal amal insya-Allah. Kalau ada orang tanya, ustaz, saya nak baca 4 kul, boleh tak? Boleh. Apa satu lagi kul? Cepat, nak bagi hadiah oi. Kul ya. Betul. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Surah Al-Kafirun. Jadi 4 kul. Baik, 4
cool ke, 3 cool ke, yang penting kita baca. Yang tak boleh macam apa? Kuku, ku. Burung terkuku. Baca tak, berkukuk lebih. Yang tu tak boleh. Berkukuk je sembang lebih, baca tak. Yang sepatutnya baca. 3 ku ke 4 ku ya baca. Faham? Okey, insya-Allah. Baca sebaiknya lepas solat. Tapi orang yang sibuk, bacalah sekali sehari. Baik, yang seterusnya, ayat yang kita sama boleh amal, pendinding diri, keselamatan diri kita, supaya tak kena benda-benda khurafat, saka, jin yang keturunan tak ganggu kita. Amal baca ayat ke-9 surah Yasin. Buka Quran surah Yasin, ambil surah Yasin, ayat ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Satu ayat tu je baca. Ayat ke-9 surah Yasin. Baik, tengok depan semua. Perempuan, lelaki, tengok depan. Nak baca tu letak tangan kanan depan. Waktu baca pusing lawan jam. Siapa yang pergi umrah, siapa yang pergi haji, ingat tawaf Kaabah. Pusingan tawaf Kaabah. Okey, letak tangan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Baca gitu. Baca dia 3 kali. Setiap kali lepas sembahyang. Ayat ke-9 surah Yasin ni, buka Quran tafsir. Apa maksud saddam wa min khalfihim saddam? Dinding, hijab, yang mana Allah Ta'ala tutup kita ni. Dinding hijab. Jadi bacalah ayat ni sebagai pendinding keselamatan diri untuk kita. Boleh buka Quran surah Yasin. Tahu kan surah Yasin? Kalau orang yang tak biasa dengan Quran, jangan ambil Quran besar tu. Terus ambil surat Yasin. Ambil surat Yasin yang nipis tu. Saya bimbang. Kalau orang yang tak biasa pernah baca Quran ni, sebut surah Yasin, dia buka depan, tak jumpa surah Yasin. Buka tengah, tak jumpa surah Yasin. Buka belakang, tak jumpa surah Yasin. Duduk buka ni, depan, belakang, kiri, kanan, lalas sekali jumpa surah jin. Tak jumpa surah Yasin. Jumpa surah jin. Baik, ada tak surah jin dalam Quran? Ada tak? Ada. Sebab tu suruh mengaji. Satu surah yang Allah Ta'ala buat dalam Quran, surah nama dia jin. Surah Al-Jin. Jadi, lebih selamat ambil surat Yasin, cepat jumpa. Buka yang pertama, Al-Fatihah. Muka surat yang kedua, terus Yasin. Cepat jumpa. Okay. Yang terakhir malam ni, saya nak bagi hadiah. Jangan bimbang sebab saya janjikan nak bagi hadiah. Siapa yang tulis tu tak tahu kat mana nak rujuk, tak perlu bimbang. Tak perlu risau. Saya dah janji nak bagi hadiah. Saya forward. Saya send PDF pada pengurusi. Pengurusi pergi kedai photostat. Photostat ayat ni bagi semua malam ni. Alhamdulillah. InsyaAllah hadiah. Kalau tak jumpa, Ustaz baca tu nak ambil kat mana? Ayat mana? Doa tu ambil kitab mana? Tak perlu risau. Saya dah siap semua PDF. Kita bagi hadiah pada pengurusi. Pengurusi photostat bagi semua, kongsi amalan, manfaat, kebaikan ni insyaAllah. Baik. Yang terakhir, yang saya nak ajar malam ni. Okey, 3 kul dah sudah. Ayat kursi dah sudah. Ayat ke-9 surah Yasin dah sudah. Al-Baqarah dah sudah. Yang terakhir, nombor 5. Nombor 5, amal baca doa Jibril dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi menunggang burak menuju ke Sidratul Muntaha, Jibril berkata, "Ya Rasulullah, engkau tahu tak siapa tu? Obor-obor api tu siapa dia?" Kata Nabi SAW, "Sesungguhnya Allah dan malaikat Maha mengetahui, lebih mengetahui." Lalu Jibril kata, "Ya Muhammad, itulah jin ifrit yang ingin mengekorimu naik ke langit untuk tupang dengar apa yang engkau bercakap dengan Allah. Ya Muhammad, nak tak aku ajar kepadamu sepotong doa? Apabila engkau baca doa ni, niscaya jatuh tersungkurlah ifrit jin itu ke bumi.
Lalu Nabi kata, silakan wahai Jibril. Jibril ajar, lepas tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Itu doa dia. Lepas Nabi baca, dengan izin Allah yang Maha Kuasa, jin ifrit tadi dengan obor-obor apinya jatuh, tersungkur, tersembam ke bumi. Itulah kelebihan doa Jibril. InsyaAllah dengan lafaz siru ala barakatillah. Amma doa Jibril ni 3 kali pagi, 3 kali waktu malam. Amma doa Jibril ni 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu malam. Dengan lafaz siru ala barakatillah, saya mengijazahkan amalan ini kepada semua muslim-muslimat yang hadir pada malam ini dan juga yang mengikuti live atas talian ini. Dengan lafaz tadi, saya ijazah secara semua, amallah dengan penuh yakin kepada Allah. Bermohonlah pada Allah. Berharaplah dengan Allah. Jangan bergantung dengan makhluk. InsyaAllah. Saya berhenti setakat dulu. Apa yang baik itu datang dari Allah SWT. Apa yang lemah serta kurang itu daripada diri saya, kelemahan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya Allah. Wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah segala dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunlah segala dosa anak-anak dan isteri kami ya Allah. Ampunlah segala dosa adik-beradik kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami ya Allah. Ampunlah segala dosa seluruh umat Islam ya Allah. Terimalah amalan kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Istiqamahlah kami dengan iman, Islam, ihsan dan takwa ya Allah. Ya Allah, Engkau selamatlah anak-anak muda, anak-anak mudi kami ya Allah. Jadilah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jauhilah ia daripada fitnah akhir zaman ya Allah. Dan jauhilah kami juga dari fitnah akhir zaman. Dan selamatkanlah kami ya Allah, supaya kami juga selamat daripada fitnah Al-Masih Dajjal. Ya Allah, jadikanlah masjid ini masjid yang sentiasa dikunjungi, dihadiri oleh hamba-hamba-Mu yang menunaikan solat sembahyang 5 waktu secara berjemaah ya Allah. Ya Allah, jadilah masjid ini ikatan tali persaudaraan untuk kami di bawah payung naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah, andai kata ada di kalangan kami yang sedang diuji dengan sakit, Engkau angkatlah penyakit itu ya Allah, dan Engkau sembuhkanlah penyakit ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya terlupa, ada satu pengumuman. Siapa yang mari malam ni, Allah Ta'ala uji dia, adik-beradik dia, keluarga dia yang sakit, stroke, angin ahmar, yang ada masalah saraf, yang bekas aksiden, yang sakit kebas tangan, orang perempuan yang dah pantang, nak kecut rahim, peranakan, tak tahu nak sapu ubat apa. Saya ada bawa minyak bidara yang saya masak selama 13 jam. Minyak ni jangan langkah. Saya dah baca ruqyah, sapu guna ikut cara je, InsyaAllah. Yang kedua, siapa yang ada terlibat dengan saka, sihir, santau, kerasukan, rumah dia gangguan, kedai makan dia kena sihir,
nak cuba ikhtiar dengan serum Al-Alaj yang saya buat zaman Covid dulu. Sebab zaman Covid dulu, pesakit yang datang pondok tak dapat, kena dapat surat polis untuk rentas sepadan negeri. Saya cipta produk ni membantu mereka. Cara guna titik dalam air, spray mandi. Spray rumah, kalau rumah gangguan, titik dalam air untuk mandi bilasan yang akhir, orang yang kena gangguan. Jangan langkah, saya dah baca ruqyah. Yang ketiga, siapa yang nak pakai wangian kasturi sunnah Nabi, yang saya proses sendiri, yang saya peram selama 6 bulan sampai setahun, pati nombor 1, hitam pekat, boleh dapat depan masjid lepas solat nanti. Jangan langkah, sebab saya dah baca ruqyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.